Nama diberi Nur Ainul Sofia binti Muhammad Safwan Chai. Saya berusia 14 tahun, menuntut ilmu di SMK Selandar Jasin Melaka, kos sekolah MEA 1077. Buku adalah teman yang selalu ada setiap keadaan. Membaca adalah perjalanan tanpa batas dalam khayalan, kerana buku adalah sumber cahaya di tengah kegelapan. Justeru, saya gemar memanfaatkan masa lapang dengan membaca buku. Dari hasil pembacaan saya, maka saya begitu teruja untuk berkongsi tentang sebuah buku yang pernah saya baca, berjudul Aku Mahu Sikit. Hasil karya Ain Maisarah diterbitkan oleh Blink Books Sendirian Berhad pada tahun 2013. Buku yang berlatar belakangkan alam persekolahan ini mempunyai 178 muka surat terbahagi kepada 10 bab. Mesti anda tertanya-tanya, apa itu sikit? Sikit bermaksud cari keberanian. Buku ini mengisahkan tentang kerenah dan gelagat pelajar-pelajar sekolah menengah seribangsa. Tuntutan jiwa remaja dan kisah suka duka dalam mencari keberanian untuk membiaskan kelemahan menjadi kelebihan dan kekuatan dalam menghadapi kehidupan. Apabila kekurangan fizikal dijadikan ukuran dan ejekan rakan-rakan telah meruntuhkan keyakinan diri Ahmad Badui untuk tampil. Kerana rupa paras yang tidak setampan rakan-rakan yang lain. Ditambah pula bentuk tubuh yang tidak sasar membuatkan Ahmad Badui berasa seperti makhluk asing yang sesat mencari jalan pulang. Sehinggalah satu perubahan besar berlaku pada Ahmad Badui setelah dia berusaha untuk mencari keberanian dalam diri bagi memperbaiki kelemahan diri, menjadikan satu kejutan buat rakan-rakan yang lain. Lain pula halnya dengan Fazura, Fasha, Yana, Nana dan Sezi menggelarkan kumpulan mereka The Warner Babies. Status keluarga yang kaya menjadikan mereka sombong dan angkuh pada kelebihan diri. Tambahan pula rupa paras mereka yang cantik. Sekolah seakan milik mereka melakukan apa sahaja sesuka hati. Umi Aida, ketua pengawas sekolah, adalah musuh ketat kepada kumpulan The Warner Babies. Keberanian dan ketegasan Umi Aida dalam menjalankan tugas telah menjadikan dia sasaran utama kumpulan tersebut. Pelbagai usaha dilakukan untuk menjatuhkan Umi Aida, namun semuanya sia-sia. Sebaliknya, Umi Aida yang dimusuhi telah menjadi penyelamat kepada kumpulan The Warner Babies dalam satu tragedi yang menggemparkan. Dari seorang pelajar yang pendiam dan pasif, Cikgu Aini mencari keberanian dalam diri Sharifah Aliyah. Satu transformasi yang mendadak dilakukan dengan melibatkan Sharifah Aliyah dalam pertandingan perbahasan antara sekolah. Kebijaksanaan dan kepitahan Sharifah Aliyah mula tercungkil setelah keberanian terbit dalam dirinya. Keyakinan terselah seiring dengan kepintaran yang dimiliki. Seperti kata pepatah, kalau tidak dipecahkan ujung, malaikat dapat sagunya. Intihannya, buku ini mempunyai ciri motivasi yang secara langsung memberi kesedaran kepada pelajar. Jelaslah bahawa kekurangan bukanlah satu kelemahan. Dengan mencari keberanian dalam diri, mampu menyisahkan kelemahan dan membangkitkan kelebihan yang ada dalam diri.